Kecil lagi. Biar dia jatuh ke kau ni. Tadi aku sampai pukul 6 aku sampai. Ada orang buka itu. Iblin kena si lorong. Lorong apa? Iblin lah. Awak. Ni ada. Apa? Timun. Itu timun, betul? Betul. Betul. Tak tipu. Betul. Dia atas tanah. Dia akan jadi macam rantai macam tu lah. Dia dibuang di tanah aja. Dia akan jalan di tanah macam labu. Ni kita Oi. Ambil. Itulah manyusnya. Wah, ui. Dia pun tahu tau. Cili lagi banyak daripada daripada dah. Satu tak cukup. Tu dah besar dah tua tu. Macam tu. Tu cantik, tu cantik. dia dah di apa? Hah? Lemak ah? Lemak ke manis? Besar. Limau. Banyak mai. Minta kan? Ha? Ambil. Minta bye-bye, minta limau. Ambil. Ha. Dah jatuh. Banyak. Banyak ni. Nak. Banyak. Pakai baju dia banyak tak nak. Belum habis korek. Jangan. Red warna kuning warna orange ni. Kan Kan ada lah muka. tu. Yang masa hari Halloween tu ada muka. Itu Halloween. Itu cili dia. Wah. Wah, dah dapat labu lah pula. Aku suka benda apa tau? Suka labu belakang. Nampak? Kita balik kampung. Ui. Yang ni dia punya. Kita ada labu. Ni dia besar ni. Nanti dah lama dia besar tu. Ini apa macam? Ini bunga dia, bunga labu. Sambung. Kalau ini boleh makan, dia punya pucuk-pucuk boleh buat sayur. Ni duduk kampung, nampak orang kampung duduk. Syoknya. Papaya. Nak. Daun jabang. Bagaimana? Buat daun jabang. Biasa duduk kampung. InsyaAllah kita buat rumah kampung pula lepas ni. Kita datang lagi. Wah, beratur. Betul ya, beratur. Anak-anak sibuk nak datang sini lagi. Ya, beratur. Beratur ya, beratur. Beratur ya. Last, pasal tak ada. Apa dia? Last. Jangan minta tahun depan. Okey, baik, faham. Beratur. Beratur. Dah hampir 1 jam beratur. Kelapa. Rosak telefon. Ayo.
Triple tau. Triple. Ini tak tahu berapa banyak cheese lah. Mana di sini tulis apa? Biryani. Ni mama. Hemshen. You want. Manis kah? Tak. You want. This is mine. That is mine. Wow. Wah, ada. Ayah ada banyak lah. Kesi pink. Cepecel. Ni tak ada. Walau This is you. Hey. No. This is mine. This is you. Ada. Cheese. Pisang cheese. Ada Dah. betul tak ni? Dah. Ada. Wih. Ya. Panas. Ada. Tadi bang. Tadi ni. Tak nak habis. Betul lah. Korang ambil saya ambil Bang. Letaklah situ. Hujung ni lah apa punya lagi? Mi apa lagi? Abang ni yang Kopi. Ya, kasih kopi. Tarik Ben. Mana? Tarik. Air jaga. Ni. Ui, apa macam ni? Ada. Penat nak mengunyah. Tarik Ben. Panas, sumpah. Dah, makan tu tu. Lamb shake. Naan cheese. Pisang goreng cheese. Nasi biryani lamb shank. Naan cheese. Ayo bang, dah. Sentuh lagi tau. Belum sentuh lagi nasi eh? Tak apa. Sudah. Oh. Apa tu baby? Oh, baby aku. Hey. Baru. Share lah, tak habis. Pakai sudu lah sayang. Sudu pun. Oh. Berani bang eh? Oh no. Berapa nak makan nanti? Tak cukup dia lagi makan. Lagi ada banyak ni. Kau ubah lagi. Makan. Oh. No. Mahal. Betul sikit. Tengok. Yelah, dia lembut. Okay, cair ya. Ni telur macam mana ya? Sedap. Nanti makan nasi. Dengan nasi ya. Apa? Pedas? Habis? Apa? Apa cakap? Sedap. Tak sedap? Tak, sekarang ni apa dia? Okey.
Hah? Rekod ah. Dah habis kan? Okey lah, makan lah. Wah. Keluar. Dah keluar. Picit. Oh, Picit, picit. bukan gosok. Oh. Picit. Dia boleh gosok lah. Ingat cheese ke? Lama kereta boleh banyak. Banyak kereta motor. Oh, ni mamak langsung lain macam. Adakah rasanya sama seperti tahun lepas? Sama? Sama lah? Okey, sama. Kalau sama. Kita baru nak makan nasi pula. Wait. Cik makan apa tu? Telur. Telur dengan lamb shank. Dengan oh. Lain macam. Rasa telur ke rasa daging? Rasa. Hai? Rugi bawa. Tak payah. Dia dah surrender. Dia dah surrender. Betul. Betul tidak menyesali? Lagi ambil lagi. Lagi ambil lagi. Cakap betul ni? Kalau tak, abang habis kan? Abang makan bang. Terpaksa bungkus ya, tak habis. Nasi tu habis kan, Ben? Sayanglah. Lepas tu menung kekenyangan. Dah ajak balik nak baring. Setahun sekali je dapat makan. Makanlah puas. Nak balik. Dah, habis makan. Dulu kita balik. Tak boleh bangun. Tuan tarik abang. Abang tak larat ni. Abang tak larat bangun. Abang tak larat. Dia terlampau kenyang. Perut dia dah meletup. Jom. Orang kemas meja. Thank you. Okay. Boleh jalan? Dah makan. Wah, beratur lagi, babe. Tak, tu. Kisah beratur yang tu lagi. Saya bukan kita man. Siap ada Ferrari dia. Semua menunggu lagi. Lagi tak ambil je. Ha? Jom. Dah ambil kereta tu. Tu. Kereta Ferrari merah. Abang ambil kereta bawa sini lah. Kenapa? Ha? Kenyang sangat. Aduh. Okay dah. Manda cakap apa dah? Jangan lupa like and subscribe bar. Balik kan? Ha? Belum. Ya, saya second dan nak apa nak gaduh. Pedas apa sama dia? Pahal. Tak mau. Piknik di kebun. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Dia nama duduk kebun, banyaklah nyamuk. Tahun ni tak ada buah lah. Kita nak makan buah apa tak ada buah. Durian. Durian tak ada.
Tak ada durian lah. Buat apa ni? Arwan. Kenapa? Arwan. Tengok. Dah tu lepas lah balik. Bapak ambil. Dah lepas kan? Lepas lah balik tempat you dapat tadi. Simpan dalam akuarium makaleri ni. Tak, simpan ni. Okey apa ni? Ini si bekas dia kasi simpan dalamnya. Tadi pun dah gigit apa? Pertama dah kena lah, dah tarik lah. Lepas tu tak lekat. Dia makan ke dalamnya ayam. Tu lah, itu nak buka. cacing. Budak-budak tengok tengok. Macam mana nak makan dia nak buka dia tengok kan. Lepas tu takkan give up. Kurang. Jangan. Kasih dia makan. Abang. Abang. Buat apa tu bang? Aduh, gigi betul dia. Kau buka mulut Yang mancing. Baik. Tak ada, saya cakap yang mancing. Tak makan ni abang kan. Aduh, apa dah start kata-kata dah. Asal abah jangan kena? Am tak kena. Abang pakai lengan pendek. Macam bocor kan. Tak. YouTuber. Perik macam tu. Okay, nice. Oh my god. Tahu. Dah, tak payah pergi lagi. Tak ada lah, pergi lah. Bawa. Mancing lagi. Orang kampung sini pun tak pancing. Korang ni anak bandar saja mancing. Ni, ada gantung. Gantung kat mana? Ni kita boleh buat rumah atau pokok macam ais apa nama? Ais sap. Dia buat rumah atau pokok tu kita boleh buat lah. Ya, Umi nak panjang. Umi tak lah, korang lah. Tu kena sengat lagi kat mana ni. Inilah buah pokok yang pertama sekali kita tanam. Masa beli tanah ni, inilah pokok pertama yang kita tanam. Berapa tahun? 3. Yang akiknya 2006. 2016 kan 2025. 10 tahun dah. Dekat. Dekat 10 tahun dah. Adai. Ini semua banjir. Kisah banjir. Mati. Pokok kristal tu. Pening. Tu pokok kristal. Tu dengan sebelah sana tu. Buang minyaknya. Bang apa? Daun-daun. Pokok manggis. Nyamuk tolong. Aduh, nyamuk. Apa ke nyamuk? Nyamuk. Bukan pokok umi pun nyamuk. Tarik dia daun-daun tu bang. Tarik bang. Ada pokok daun belanda ke? Mati. Tu, pokok daun belanda kat situ. Bukan dah besar ke hari tu? Pokok daun belanda itu dah besar, mati. Macam mana ambil kat atas bang? Tarik. You kan tinggi bang. Kebun yang ditinggalkan setahun sekali. Kena upah orang kemaskan. Boleh lah yang tu. Dia datang bawa ikan lagi. Sudah dia bawa ikan ni, dua adik ni. Orang kampung ni pun pelik tengok dia. Korang daripada mana ni tiba-tiba datang sini. Ini asli. Ikan puyuh? Ikan puyuh simpan. Dah ikan puyuh pula dia dapat. Asal si pegang puyuh? Orang depan tu bisik berbunga. Itu adai. Apa di sini sekarang? Okay dah, macam balik. Ni kolam tak kita nak buat kolam tak ada kolam. Slip up. Oh, slipper. Slip. Tengok. Dia main tarik je. Dulu ni ada ni lah. Ada apa nama? Kolam. No, perigi. Tak. Kan? Ada nak air. Si perigi dia. Itulah nampaklah pokok yang aku tanam.
Ada 5-6 pokok yang mati. Banjir tu rasanya. Banjir tu basah tu. Tu tinggi ni, rendah ni. No, because ni lah sayang. Parit tu. Parit tu kena buat balik. Ada tong. Tak ada tong. Nanti tanya uncle depan tu. Ada Dia tong apa banyak. yang ni tu. Ada tong. Ni ambil botol tu potong boleh. Tong besar. Ada tu dah. Tanda. Memang bunyi lah. Tempat bubek. Ada mancing saja. Reput. Bunyi kosong. Betul. Nak mati dah. Bung. Kasih potong. Bung. Oi. Ya lah, siapa nak pegang? Yang kau ada kat luar tadi ya? Tak ada. Dalam. Nak buat pergi mana? La ilaha illallah. Gigih betul tu orang. Kata. Dai. Pokok durian ni pun tak berbuah. Dua-dua sedap buah dia. Dia macam D24. Isi dia tebal. Biji dia kecil je. Yalah. Nak balik dah. Datang setahun sekali mengemas je. Ni semua untuk anak-anak ni. Semua anak-anak punya ni. Okeylah, kita nak balik. Tahun depan kita datang lagi. Kalau ada buah-buah. Kalau ada pokok berbuah. Okey. Bye. Yang tu tengah mengemah pokok. Yang itu nampak apa dia buat? Tu. Nampak? Yang dua orang lagi pergi cari ikan. Orang kampung tu pun tak sibuk mancing kampung. Orang kampung tu tak sibuk mancing. Dia dua beradik tak ke mana-mana hilang ni. Tak tahu kat mana ni. Aduh. Ni pokok durian. Tak ada pula buah. Tak ada lah boleh. Menang. Gelak orang kampung tengok budak kecil. Aduh. Lawan lagi. Patah pokoknya. Amalah serabah. Macam mana nak duduk kampung ni? Aduh. Macam mana nak sudah duduk kampung? Tak sampai, jauh. Dari sini sampai ni rumah depan tu. Tanah kita. Aduh, nyamuk. Dia pakai tak tolong burger daripada buat dia lagi. Mandi. Burger kambing. Burger kambing ni. Eh. Burger apa? Burger bakar dia betul. Burger kambing. Isi roti. Nenek, tak ngintik ah? Ha? Tak pergi ngintik. Tak ada. Ni. Ada lita. Lita.
Banyak ya. Dia tadi lagi. Harap cukup larang kita ya, Pak. Sama yo. Enggak aja gitu ya. Yang banyak ya. Enggak aja gitu juga loh. Biar. Jaga yang. Yang jaga yang. Jaga. Berapa minit? Busnya sebelah. Eh. Ya, benar. Super Umi. Umi. Tiup Umi, tiup. Supang. Sudah ya. 1, 2, 3. Ini pisau tadi nih. Oh, telin. Pisau telin. Umi, potong kek. Sama-sama pegai. 1, 2, 3. Oke. Cepat cerah. Sampai sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Potong. Thank you. Tanya. Masuk dalam ya. Aku kali. Kalau kita masuk dalam, aku masuk dalam nih. Thank you Lian. Tahun depan lagi ya. Tahun Baga aku kami 2 botol. satu potong memang. Ya, boleh. Terang tak? Bukan. Pegang weh. Tam terseliu. Jap. Ready. 1, 2, 3. Oke. To Supang and Umi. Yeay. Tanya. Siapa beli kek? Baju hitam. Baju hitam. Hah? Aku kali. Cakap thank you kalian. Thank you Lian. Bekas warna lem. Kami 2 botol. Memang. Betul cakap. Baru aku.
Pegang. Oh. Tak. Baiklah. Cepat. Aduh, hujan dong. Ini ada kau ni kan tak kat tahu. Apa dia? Dia nak yang mana? Cepat. Bye-bye. Itu nampak macam ni dah. Nampak macam dinosaur kat dia. Benda lah. Apa dah? Tak mengaku. Saya jalan ke belakang.